tahulah, nampak macam SPR itu lose control pun kan. Sedangkan kita duk ingat SPR sepatutnya mengadakan pilihan raya serentak antara Johor dan Negeri Sembilan. Tapi pusingan pertama pun kita lihat bahawa dah tidak memihak kepada rakyat. Rakyat mahu pilihan raya itu disekalikan supaya wang rakyat dapat dijimatkan, okay? Masa rakyat berkempen dapat dijimatkan, lepas tu logistik dapat dijimatkan dan sebagainya kan. Yang penting wang rakyat dapat dijimatkan. Tapi SPR nampaknya memang tidak nak berubah. Itu sebab bagi saya lah, sepatutnya pengurusi SPR itu mesti ditukar serta-merta. Wajib ditukar serta-merta kerana pengadil jelas dia tidak melambangkan aspirasi kerajaan Madani itu sendiri. Wajib ditukar serta-merta. Jangan kita takut, kan kita ada kuasa, PH ada kuasa kerana kita mengepalai kerajaan. Jangan kita ikut je apa yang orang nak kan. Akhirnya orang pijak kepala kita sebagaimana yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan kan. Orang pijak kepala pun kita senyum lagi kan. Saya selalu kritik perkara tersebut sebab saya geram melihat kepada Pakatan Harapan diperkotak-katikkan. Pengurusi Pakatan Harapan pun tidak dihiraukan dalam isu Negeri Sembilan dan juga isu Johor ni kan. Sebab itu Pakatan Harapan sini kena berubah. Jangan mudah ditonggang oleh orang lain kerana kita adalah pengurusi Pakatan Harapan, pengurusi ataupun kita adalah ketua kerajaan Madani, bukannya UMNO BN yang jadi ketua. Okey.